Assalamualaikum sahabat. Saya masak ayam kicap pedas. Kiranya masak kicap tapi pedas lah sikit. Ayam masak kicap pedas. Sebab itulah colour dia gitu kan, colour dia. Saya memang masak banyak lah. Sampai melimpah tadi. Air dia kan penuh. Saya dah bagi anak dah seorang kan. Hari ni seorang je sekolah. Saya guna bahan basic je. Bawang merah, bawang putih, cili, cukup rasa, gula. Sebab macam rasa macam masin sikit tadi kan. Gula kan tak letak gula. Gula, garam. Gula, garam cukup rasa. Ayam ni dah dikerat kecil, so tak lama lagi masak ni. Saya memang masak berkuah lah. Macam kalau korang tengok colour dia tak kuat kan, dah letak banyak dah. Kicap pun guna kicap yang pekat tu, kicap mudim. Saja dia gini. Saya masak sampai petang. Yang ni saya slowkan api sebab tadi terpecik kan. Sekarang saya nak kuat sikit. Patutlah slow sangat. Okay guys, dalam diam tak diam dah 2 minit lebih. Okay, kuah dia banyak tak apa. Memang nak simpan kuah dia ni. Sebab ini pun kakak dia tak buat bekal. Kalau tak, luak kuah ni.